Okey guys, ini hari saya nak tunjuk kat awak cara bermain kerambit. Okey, korang tahu tak bermain kerambit macam mana? Dia pertama kali, step 1 kan. Bawa tangan ke hadapan. Letakkan di belakang, ambil kerambit dekat mana yang awak simpan. Nampak? Nampak? Lepas tu, bagi kot tu bang. Lepas tu, bagi kot ni. Guys, inilah kerambit yang tadi saya main tadi. Yang saya tunjuk dekat korang, cara-cara bermain kerambit. So, sudah siap masak kerambit kita. Awak boleh tengok dekat sini. Wah, isi dia memang betul-betul padat. Betul-betul juicy. Okey, untuk lobster ni guys, dia tak boleh terlampau lama tau untuk kita steam. Sebab apa? Nanti isi dia akan jadi kecut. Okey, so kita kena agak-agak sahaja. Okey, macam ni awak tengok, awak nampak isi dia. Punyalah padat guys. So guys, tak lain tak bukan, cari saja warung Pak Kepiting. Okey, cari saja warung Pak Kepiting. Jangan lupa, join kita punya live. Assalamualaikum.